nak cari Mini Cooper S yang ada turbo, bajet dalam 20 lebih punya bos, tengok sini. Ini hari baru dapat nih, tahun 2008 Mini Cooper S 1.6 auto yang ada turbo Okey, ini hari juga nak jual harga termurah. Ini 2008 model baru Okey, harga cuma 29,800 saja. Kereta jual murah bukan ada masalah, semua cantik cat pun baru lagi, elok-elok. Tayar bunga, banyak tebal, saya ingat 80%. Owner lama suruh tukar aftermarket Sportlim, nampak memang garang Ini kereta untuk simpan kalau ada nak beli second car, weekend pakai, bawa mini anak pergi jalan-jalan. Okey, ini kereta boleh kata sesuai kereta memang klasik Okey, sekarang seri review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Okey, ini hari misteri mau recommend ini baru dapat ni kereta. Ini Mini Cooper S 1.6 yang ada turbo Okey, model baru lah ini. Okey, ini jenis boleh kata klasik car. Untuk simpan baik lah. Kalau simpan simpan kereta model-model klasik. Okey, ini Mini Cooper boleh kata pilihan baik punya. Dengan satu lagi adalah itu Volkswagen Beetle pun itu untuk simpan memang klasik, nampak memang cunah. Okey, ini hari yang misteri nak jual ni kereta, engine, gearbox, suspension tak ada masalah. Aircon banyak sejuk. Kereta tak ada banjir kereta memang cun cantik. Okey, bos ambil balik indikator, tak payah buat apa satu cat baru. Memang sudah buat satu layer cat. Cat memang tak ada cara, tak ada kemek, semua cun-cun cantik lah. Lampu kiri kanan boleh tengok ni daripada asal sampai sekarang nampak shining lagi tak ada crack, tak ada pecah Ini semua elok-elok lagi. Okey, kereta grill besar ni pun semua original lah, tapi nampak elok lah. Ni owner cerita memang pakai cermat lah ni kereta. Dia ada kemalangan, tak ada banjir Tayar bunga saya ingat 80% tebal. Dia pakai lama lagi. Brand Michelin brand Michelin. Okey, macam ni boleh nampak owner lama memang ada jaga kereta punya, bukan sebarang. Tengok tayar pun nak pakai yang branded punya. Okey, kereta ni semua lawa nampak elok-elok tak ada cara, tak ada pecah. Atas bumbung warna putih, two-tone color, nampak memang cute lah. Boleh kata cute. Kereta ni tahun 2008 lah. Okay, harga nak jual ini hari cuma nak jual 29,800 saja. 29,800 saja boleh dapat ini kereta. Dulu beli tak silap 100 lebih lah, 170,000 ke macam gitulah. Sebab ini yang ada turbo lebih powerful. Okey, kereta memang elok lah. Gear saya ingat ada 6 speed lah, 6 speed gear. Dalam interior semua cantik lagi. Cuma kotor sikit baru masuk, belum cuci. Tapi lain semua okey lah kira. Bawa sedap lagi ini kereta. Ini kereta kalau bawa jangan laju-laju lah, jangan laju-laju sebab dia memang power. Belakang seat memang nampak sempit lah, untuk 2 orang duduk saja kalau boleh. Budak lah, kalau dewasa memang sempit. Okey, ni tahun 2008, harga cuma 29,800. Ni jenis kereta mesti banyak jual Ni kereta konti biasalah, kalau konti kena maintain servis, sampai masa kena pergi servis, baru boleh pakai. Lama sama dengan costing pakai tu rendah sikit. Okey, kalau bos ada minat, contact Mr. D. Thank you bos support.